Hmm. Okey, assalamualaikum saya Mu. Hari ni Abang mai dekat restoran Bai Baum Perkala Jepun. Jadi Abang mari sini disebabkan Abang nak makan nasi berani saya Mu. Let's jom ikut Abang tengok Abang makan. Let's jom saya Mu, let's jom. Okey saya Mu, inilah kedai dia, restoran Bai nasi berani dia. Dia duduk sebelah dengan Raya Hotel dia. Perkala Jepun. Jom saya Mu kita masuk dalam kita tengok menu gapo ada. Jom saya Mu. Okey, saya Mu tengok suasana dari kedai dia sangat-sangat luas, selesa. Meja pun banyak, bawa family, bawa anak makan sini sangat-sangat sempurna murid saya. Okey, assalamualaikum saya Mu. Hari ni Abang mai dekat Bai Nasi Berani Pengkala Jepun. Saya tengok menu atas meja Abang hari ni memang sangat-sangat meriah murid saya tengok tu. Jadi saya Mu, Abang tak tahan dah. Tengok menu penuh atas meja gini, jom tengok Abang makan. Mula-mula ni saya tengok Abang nak makan nasi berani lam sheng. Tengok lam sheng dia tu sangat-sangat besar lam sheng. Kalau kita tengok lam sheng dia tu comel tu dia buat tu. Okey, saya tengok lam sheng dia tu dia masuk tu merah tu betul puk molek tu. Pergi gitu tu hancur lebu nak katanya. Dia masuk tu betul-betul puk tu barang. Kita teraru bismillah. Wow. Rasa gepo dengan puk pula dia masuk sangat-sangat sempurna. Sedap. Habis tekan gitu hancur lebu nak katanya puk molek. Kita makan nasi dulu deh. Hari ni kita buat kombinasi nasi berani saya Bu. Tu. Bismillah. Bila lam sheng ni gabung dengan nasi dia lagi sempurna saya Bu. Lepas dia tu terasa molek. Wow. Okey, hari ni pula Abang nak makan berani talam air deh. Tengok kemeriah dia tu penuh saya Mu satu talai. Kita dah buka ni, dalam ni ada air saya tu. Tu air tu. Kita belek-belek tu air. Bertoko-toko air ni stoko. Ni pula stoko. Penuh air dalam ni puas hati. Kita makan nasi kosong dulu deh. Nasi kosong pun sedap dah saya Mu. Dia ada sos dia, 3 jenis sos. Kita ambil ni. Tok sini sikit. Ni, sini sikit. Letak sini. Kita buat kombinasi 3 sos deh. Telur pun ada saya Mu. Sekali dengan telur. Bismillah. Bila habis kombinasi 3 jenis sos dia tu dengan nasi dia sangat-sangat sempurna molek saya Mu. Ni air dia. Puk mana air dia? Wow. Lepas tu Abang and on lauk-lauk jenis lain deh. Nak teras tahu mana ni? Bubuh nasi sikit. Air ni sedap. Habis sotalan ni saya Mu, penyebab ya. Ayam tandoori deh. Jadi molek. Okey, orang ni pula Abang tak tahu nama gapo. Dia mari dengan warna hijau. Kita puas selima dulu tu. Isi air. Bila kita puas selima dia bakit lagi. Okey, orang ni pula Abang nak makan beef berani deh. Tu tengok comel nasi dia tu comel main peranai dah saya Mu tu. Puas hati saya Mu. Okey, orang ni pula Abang order shish kebab. Puas selima dulu. Tu menetik selima saya Mu. Bismillah. Okey, last kali ni Abang nak makan roti nam dia deh. Ni. Kamu tengok roti dia tu. Ni, cecoh dengan kari dia ni. Kari dia tu main peranai saya Mu tu. Bagai Wow.
Sedap. Ambil sikit ni daging ni, cecoh dengan kari dia ni, tengok. Oh ni kalau makan nasi sedap juga ni. Okey, ni pula. Cheese dia dah, saya tengok tu. Ni, kita letak gini, habis buat daba. Cecoh, wah so lagi ni, yang tengok. Wah dia tu. Wah dia sedap. Wah dia lembut. Okey Semu, menu abang makan ni ke, memang betul-betul kombinasi yang sempurna Semu ni. Bagai boh.